Bekas Perdana Menteri Najib Razak memfailkan permohonan untuk memulakan prosiding menghina mahkamah terhadap bekas Peguam Negara Ahmad Tadiruddin Saleh. Dalam kenyataan pasukan guaman beliau, Tetuan Shafie dan Co. mendakwa Tadiruddin ketika menjawat jawatan Peguam Negara gagal mendedahkan wujudnya titah addendum oleh Yang di-Pertuan Agong ketika itu yang membenarkan Najib menjalani baki hukuman penjaranya bawah tahanan rumah. Menurut mereka, salinan titah tersebut disampaikan kepada Najib menerusi anaknya Nizar dan kesahihannya disahkan secara bertulis oleh Majlis Kesultanan Pahang pada 4 Januari. Walaupun didakwa mengetahui perkara itu, Peguam Najib berkata Tadiruddin mengarahkan pegawainya menyatakan kepada mahkamah bahawa perkara itu hanyalah satu spekulasi bersifat fishing expedition dan berasaskan keterangan dengar cakap. Tambah mereka, sebagai seorang penjawat awam, bekas Peguam Negara mempunyai kewajipan terus terang kepada mahkamah dan kegagalan sengaja untuk berbuat demikian menjejaskan keyakinan awam terhadap sistem keadilan dan malah merupakan satu halangan terhadap keadilan itu sendiri.